Setelah sebulan lebih kita perang ikan keli kita dan letak ingredient-ingredient yang mantap, yang premium. So sekarang kita nak buka. Yang ini bau dia amat-amat dahsyat ya. Buka atas ni. Masuk. Kita blend guna cordless hammer drill ni. So selesai. Ini kalau kena ni, mampus bau. So sekarang kita tapis, kita nak ambil pati dia je. Barang-barang lain kita nak buang. Bau dia tak boleh cakap lah kan. Memang sangat-sangat terpaling premium. Dan kita ready untuk letak the final ingredient. Tada! Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah siap tapis dah semua-semua. Tinggal isi je. Ni kita jual tau, 300 gram RM20, 500 gram RM35. Nah, biar lawan kau nak mahal apa ke. Nah, barang-barang dia memang banyak kita letak dalam ni. Memang model kasar lah. Macam buat gula kapas tu. So inilah hasilnya lepas kita buat packaging. Aku namakan umpan tapa ni umpan tapa lele. Nanti kita try jadi ke tak jadi, padu ke tak padu. Lancar.